Korang pernah tak masuk kedai aksesori, korang cakap nak upgrade speaker, salesman cakap, "Bos, upgrade full range speaker bos. Audio mesti padu." Tapi full range speaker ni apa? Full range speaker ni adalah speaker yang boleh main frekuensi lagu daripada 150Hz hingga 20,000Hz. So, hari ni aku nak memperkenalkan kat korang full range speaker daripada Cole Audio. So, yang ini adalah 2-inch full range speaker. Yang ni 2.5-inch full range speaker with bass reflect. Dan yang ni 2.5-inch full range speaker with bass reflect dan tweeter. Okay guys, untuk 2-inch full range speaker ni, kalau korang tengok dia punya luaran dia diperbuat daripada aluminium body. Lepas tu dia punya finishing dia matte black lah. Nampak class gitu kan. Dia punya power dia ialah 180 watts. Alright, untuk 2.5 full range speaker with tweeter, dia berbeza sikit dengan yang 2-inch full range, yang mana dia ada speaker kat depan, dia ada bass reflect dekat belakang. Untuk dia punya speaker, dia menggunakan titanium dome, sama macam full range. Body dia menggunakan aluminium, tapi dia punya bass reflect ni berfungsi untuk mensupport bass yang tak cukup daripada mid ataupun speaker lain. Ini adalah 2.5 full range with bass reflect plus tweeter. Kenapa dia plus tweeter? Sebab kat tengah-tengah ni dia ada tweeter. Dia berbeza dengan yang ni lah. So fungsi dia ialah untuk memberi bunyi yang lebih halus. So maksudnya kalau korang pasang ni, lepas tu korang pasang juga mid bass speaker, korang dah boleh agak-agak macam dapat 3-way punya sound system lah. So, kalau korang berminat untuk mendapatkan produk full range speaker daripada Cole Audio Series ni, korang boleh dapatkan di pengedar sah Cole Audio hari ni.